kuntum tumbuh di taman, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya ucapan, mohon sembah pembuka bicara. Masuk hutan mencari cendana, tersepak akar banir, batang berduri. Teman ingin mulakan cerita, Nur Hasya Arisa binti Muhammad Hazwan, nama empunya diri. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, Tampin Negeri Sembilan. Kod sekolah saya adalah NBA 5053. Hari ini saya bersama dengan buku istimewa yang telah berjaya menambat hati saya dari buku-buku lain yang saya baca kebelakangan ini. Buku istimewa ini bertajuk Tertib dalam Kehidupan Harian Mencontohi Amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagian 2. Buku setebal 48 muka surat ini ditulis oleh Muhammad Saifullah Ahmad. Buku ini adalah salah satu bahagian dari 2 bahagian siri Akhlak Mulia yang diterbitkan oleh penerbit mahir Sendirian Berhad, sebuah syarikat penerbitan yang bertapak di Kuala Lumpur. Buku ini menumpukan kepada 4 aspek kehidupan manusia, iaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan ciptaan-ciptaan Tuhan, makhluk lain seperti haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Buku ini memuatkan 20 bab yang ringkas dan padat berkenaan adab dan akhlak mulia dengan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan serta tauladan terbaik. Ia turut diisi dengan ilustrasi yang cantik dan menarik berkait dengan isi kandungan yang sedang dibaca. Pada hemat saya, perkara yang paling menarik berkenaan buku ini ialah setiap bab yang dikupas dalam buku ini dimulakan dengan soalan mengapakah. Contoh bab yang terdapat dalam buku ini adalah mengapakah kita perlu mengawal perasaan marah? Mengapakah kita perlu berterima kasih? Mengapakah kita dilarang membazir? Persoalan-persoalan ini merangsang diri saya untuk berfikir tentang hikmah kebaikan berbanding semata-mata mengetahui atau menyenaraikan kebaikan serta cara melakukan amal kebaikan. Dengan cara memandang sesuatu adab secara kritis, saya menjadi lebih minat untuk melakukan adab tersebut dan saya rasa lebih ikhlas untuk mengamalkannya. Tambahan lagi, semua adab dan amal kebaikan yang disusun dalam buku ini disandarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, saya juga sangat menyukai gaya bahasa yang digunakan oleh penulis buku ini, Muhammad Saifullah Ahmad. Susunan ayat serta laras bahasa yang digunakan oleh beliau amat sesuai untuk menjadikan bahan bacaan kanak-kanak seperti saya. Tambahan pula, setiap muka surat dihiasi dengan ilustrasi yang cantik yang membuatkan buku ini tidak jemu untuk dibaca. Tambah menarik lagi, buku ini diselangi dengan beberapa muka surat yang mengandungi soalan-soalan dari penulis. Soalan-soalan tersebut secara tidak langsung mengajak pembaca untuk menyemak kembali bacaan dan pemahaman terhadap isi kandungan buku ini. Ianya seperti R&R di Lebuh Raya, mengajak pembaca untuk berhenti sejenak dari membaca dan menjawab kuis ringkas sebagai rekreasi minda. Secara kesimpulannya, saya sangat menyukai buku ini. Saya galakkan rakan-rakan saya untuk sama-sama membaca buku yang sangat bermanfaat ini. Bukan membaca sekadar untuk mengisi masa lapang, bahkan isi kandungan buku ini yang sangat baik untuk para pembacanya. Di masa akan datang, saya berharap agar akan ada buku seperti ini yang memberi tumpuan kepada adab dan akhlak murid-murid dan pelajar di sekolah. Alangkah baiknya jika kami sebagai murid dapat memahami adab-adab di sekolah dengan dikaitkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan sahaja dari saya.
Terima kasih.